Jadi puasa ni sangat penting untuk kita kekal sihat, untuk sel-sel badan kita kekal seperti remaja, maksudnya dapat elakkan penyakit-penyakit lifestyle seperti diabetes, hypertension, kolesterol. Dengan mengamalkan puasa, kita dapat mengelakkan penyakit-penyakit tersebut. Kenapa? Apa yang berlaku dalam badan kita bila mana kita berpuasa? Bila kita berpuasa, berlaku satu proses yang bernama autophagy. Auto ni maksudnya macam automatik ataupun sendirinya berlaku. Phagy pula ialah makan. Autophagy itu ialah satu proses badan kita memakan sel-sel badan sendiri ataupun badan kita melupuskan sel-sel badan yang sendiri. Sel-sel yang dilupuskan ialah sel-sel yang lama, sel-sel yang dah rosak. Jadi itu sangat penting untuk melupuskan sel-sel yang rosak agar sel-sel baru terbina. Sel-sel baru ni terbina bila kita makan makanan yang sangat seimbang dan berkhasiat. Sel baru akan terbina dan sel lama pula akan boleh dilupuskan untuk memberi ruang dengan proses autophagy tersebut. Jadi sangat penting proses autophagy ni. Pada zaman-zaman dulu lagi, manusia memang dah biasa menstimulasikan proses autophagy ni dengan berpuasa. Sebab zaman-zaman dulu makanan ni tak mudah nak dapat. Mungkin kita hanya cari melalui tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, cari yang mana boleh makan tu kita makan. Dan sekali-sekala kita akan dapat binatang buruan. Itu dipanggil proses feasting. Dapat makan dengan banyak. Pesta, feast, yang di mana khasiat banyak masuk dalam badan kita. Proses feasting and fasting ni sangat penting untuk tubuh badan kita. Memerlukan proses autophagy tersebut yang berlaku bila mana ada feasting dan fasting. Barulah badan kita boleh kekal sihat. Namun zaman sekarang ni senang sangat dapat makanan. 24 jam akan ada makanan dan makan pun banyak. Maka proses fasting tak berlaku. Hanya berlaku proses feasting. Menyebabkan penyakit-penyakit lifestyle set in dalam era moden ni. Jadi macam mana nak elakkan penyakit-penyakit zaman moden ni? Kita perlu mengaplikasikan balik lumrah badan manusia, iaitu kita perlu berpuasa. Hanya dengan berpuasa kita dapat mengelakkan penyakit-penyakit lifestyle tersebut. Contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang datang dengan komplikasi seperti stroke dan juga heart attack, penyakit seperti obesiti dan juga Alzheimer dan macam-macam penyakit lain termasuk juga kanser hanya boleh dapat dicegah ataupun dielakkan dengan kita mengamalkan berpuasa. Feasting and fasting sangat penting, proses fasting tersebut.